entah daripada mana pihak komunis ni muncul dan bertalu-talu serangan telah pun dilepaskan kepada kenderaan Sir Henry Gurney tu, dan beliau pun mati di tempat kejadian. Assalamualaikum semua, saya Afrina dan saya Hajar, dan kami merupakan pelajar dari Wakil MRSM Felda Trola. Jadi Afrina, apakah topik perbincangan dan perbualan kita pada hari ini? Hari ini kita akan sikit-sikit je santai kita, sebab apa, kita akan lebih dramatik. Hari ini kita akan lebih fokus kepada tajuk kita, iaitu ancaman komunis dan perisytiharan darurat di negara kita. Oh, menarik tajuk kita pada hari ini kan? Jadi boleh tak Afrina terangkan sedikit dulu apanya ancaman komunis di negara kita ni? Boleh, tak ada masalah. Kalau Hajar dan semua penonton-penonton nak tahu, Gerakan Komunis Antarabangsa telah mengadakan 2 persidangan komunis di Kalkutta, India tau. Yang pertama, Kongres Belia Asia, dan yang kedua, persidangan Parti Komunis India. Dan tujuan mereka melakukan persidangan ini adalah untuk memperhebatkan lagi, atau pengikut komunis ni memperhebatkan lagi perjuangan mereka dalam menentang kuasa-kuasa imperialis yang ada di Asia Tenggara kita. Jadi Afrina, sebenarnya kalau anda semua pernah tahu, pada tahun 1948 sehingga tahun 1960, Gubernur pertama di Tanah Melayu pada ketika itu, iaitu Sir Edward John, telah pun mengisytiharkan darurat di negara kita. Dan pengisytiharan darurat tersebut dilakukan kerana pembunuhan 3 pengurus ladang berbangsa Eropah yang dibunuh di Sungai Siput. Oh, inilah kes yang 16 Jun 1948 tu kan? Ya, betul lah Fina. Yang 3 orang pengurus darurat tersebut, boleh saya sebutkan? Boleh. Yang pertama, Arthur Walker, yang merupakan pengurus darurat Airfield. Dan yang kedua merupakan John Ellison, pengurus ladang Pinson, dan pembantunya, ia Christian, turut terbunuh juga dalam kejadian tersebut. Betul tak? Betul. Dan sebenarnya lepas kejadian dah jadi makin teruk itulah, baru Sir Edward John memutuskan untuk mengisytiharkan darurat di Tanah Melayu pada ketika itu. Dan tempoh perisytiharan darurat tu berlangsung selama 12 tahun lamanya. Ya. Dan pada ketika itu sebenarnya rakyat hidup dalam keadaan yang amat sengsara, dan sebenarnya ancaman terhadap rakyat pun semakin menjadi-jadi. Sebagai contohnya Afrina, pada 5 Julai 1949, sebuah panggung wayang di Kampar Perak telah pun diancam oleh pihak komunis, di mana pada ketika itu sedang santai-santai menonton panggung wayang kan, tiba-tiba bom meletup. Sebiji bom tangan telah pun dilemparkan oleh pihak komunis, dan pada ketika itu 49 orang tercedera Afrina, dan juga malang sekali 4 orang nyawa terkorban pada malam itu. Oh, macam tu sekali Hajar. Ya, betul Afrina. Tapi kan Hajar, kalau semua penonton nak tahu dan Hajar nak tahu, sebenarnya ada lebih teruk lagi daripada ancaman yang dikenakan terhadap rakyat, iaitu pasukan keselamatan kita pada ketika itu juga turut menghadapi ancaman yang sama, malah lebih teruk lagi daripada apa yang dikenakan terhadap rakyat. Sebab apa? Biarpun pasukan keselamatan kita ni mempunyai senjata yang cukup banyak jugalah pada ketika itu kan, komunis tetap menyerang pasukan keselamatan kita. Sebab apa? Misi mereka adalah untuk memusnahkan sistem pertahanan negara kita pada ketika itu, supaya mudahlah untuk mereka ni melakukan serangan yang seterusnya terhadap negara kita. Jadi Afrina, untuk melunturkan lagi kepercayaan rakyat terhadap kerajaan British pada ketika itu, mereka telah pun membunuh Sir Henry Gurney ketika beliau dalam perjalanan ke Bukit Fraser. Pada ketika itu jalan yang sunyi kan, ketika pergi ke Bukit Fraser tu, entah daripada mana pihak komunis ni muncul dan bertalu-talu serangan telah pun dilepaskan kepada kenderaan Sir Henry Gurney tu, dan beliau pun mati di tempat kejadian. Tapi kan Hajar, apa yang lebih dahsyat lagi lah daripada, bukan manusia saja tahu yang dikenakan serangan ancaman komunis ni, sumber ekonomi utama kita pada waktu itu pun turut dimusnahkan. Sebagai contoh lah pokok getah 80 lombong biji timah Hajar. Bayangkan kerugian yang besar kita perlu tanggung pada ketika itu. Pelombong dan juga peladang getah turut menderita, sehingga kan nyawa mereka pun turut terancam Hajar. Bukan itu sahaja Hajar, komunis juga turut mensabotaj sistem perhubungan kita pada ketika itu tau Hajar. Sebagai contohnya, telefon dan telegraf. Supaya apa? Supaya dapat melumpuhkan rangkaian telekomunikasi pentadbiran British kita pada ketika itu. Dahsyat ya mereka. Dahsyat kan?
Tapi kan Afrina, apabila kita bercakap tentang serangan-serangan yang dilakukan oleh pihak komunis ni, tak saja teringat satu peristiwa di mana Balai Polis di Bukit Kepong, Muar Johor telah pun diancam oleh pihak komunis, di mana pada ketika itu 25 sahaja anggota polis kita di balai polis tersebut telah pun diserang oleh 140 pihak komunis. 140 ramainya. 140. Masya Allah, dahsyatnya aja. Ya, betul Afna. Tak terjangka kan kita pada ketika itu macam mana dahsyatnya keadaan pada ketika itu. Memang tak dapat Ya, betul Afna. Kita tak tahu macam mana perjuangan yang telah dilakukan oleh pihak pertahanan negara kita pada ketika itu. 25 orang menentang 150 pihak komunis. Betul aja. Sehabis-habis mereka berjuang sehingga ke titik akhir perjuangan mereka. Dan untuk maklumat semua, seramai 19 orang daripada 25 anggota polis tersebut telah pun terkorban. Dan bagi pihak komunis pula, seramai 40 orang telah pun dibunuh. Dan untuk makluman Afrina, 4 orang daripada mangsa yang terkorban tu adalah anggota-anggota daripada keluarga pihak polis tersebut sendiri. Ya, betul. Jadi Afrina, bila kita teringatkan peristiwa-peristiwa seperti ini kembali, Haja sebenarnya rasa bersyukur dan bangga kerana memiliki sistem pertahanan dan juga memiliki satu negara yang mempunyai semangat patriotisme yang tinggi untuk melindungi negara kita. Betul. Jadi kita sebagai rakyat Malaysia perlulah menghargai perjuangan dan pengorbanan perwira-perwira negara kita. Betul, sebab apa? Afrina. Disebabkan perjuangan mereka, disebabkan titisan darah terakhir mereka itulah kita dapat nikmati apa yang kita nikmati sekarang ini. Betul Afrina. Jadi saya rasa itulah sahaja kan sesi perbincangan kita pada hari ini. Saya rasa itu sahaja daripada kami. Sekian, salam jiwa merdeka Dan salam Malaysia Madani.